Tahu tak benda yang paling Pika suka dalam dunia ni apa? Perkara yang Pika paling suka dalam dunia ni, selain daripada makan lah. Makan tu nombor satu. Nombor satu adalah makan. Perkara yang paling Pika rasa nikmat, yang tak boleh Pika nak dustakan dalam dunia ni adalah makan. Nombor dua, bercakap. Dalam banyak-banyak benda kan, Pika paling suka bercakap. I love to talk. Ikutlah topik apa pun, perkara apa pun, Pika sangat suka tau. Sebab bila kita bercakap, kita memberi opinion, pendapat kita. Kan? Kalau kita tak boleh nak bagi opinion, pendapat kita, apalah guna hidup ni? Apa makna hidup ni? Nak bagi pendapat pun tak boleh. Orang tak nak dengar pendapat kita. Salah ke kita nak bagi pendapat? Salah ke? Habis salah. Jawablah. Salah. Kita bukannya apa, kadang kita nak didengari, nak dirasai, perit, sakit. Macam mana caranya? Dengan bercakap. Kalau kita tak bercakap, orang tak tahu. Betul tak, Bi? Teruskan. Bila kita selalu meluahkan dengan bercakap ni, kita rasa overwhelmed. Overwhelmed tu apa, setan? Aku tak tahu. Kita rasa tenang. Kita rasa lebih enjoyable. Itu Pika lah. Sebab Pika cakap kan, perkara pertama yang buat Pika rasa happy, makan. Kedua adalah bercakap. Jadi bila Pika rasa sedih, Pika akan makan, and then Pika akan bercakap. I akan cari seorang untuk bercakap, meluah dan berkata-kata, ya. Betul tak, Be? Kenapa nak berkeli-keli? Penatlah macam ni. Kalau tapi kan, kalau kita je bercakap, orang tak nak bercakap, penat juga, weh. Kan? Tak apalah, nak rehat dulu.